Kat wallpaper aku ni adalah false color. Lately ni aku banyak pakai false color dan aku rasa yang belum tengok video penerangan aku sebelum ni tentang false color ni, jadi aku nak share lagi sekali dekat korang hari ni. False color ni dia adalah kita panggil macam exposure level ataupun visual map untuk monitor exposure korang. Dia awal-awal je mungkin korang akan rasa macam susah nak judge, tapi lama-lama korang akan ada macam kita panggil muscle memory. Kalau korang nak judge by LUTs pun boleh macam aku pernah buat sebelum ni, tapi kalau kamera korang tak support import LUTs, memang aku sarankan false color ni lah untuk buat kontras dalam shooting session kita. For example macam aku tengah buat sekarang ni lah. Aku sebenarnya buat dia as a wallpaper sebab aku dah lama tinggal false color ni, so just nak buat for recall time shooting je lah. Beza dia dengan zebra dan juga waveform, satu zebra ni dia only stripes on specific brightness dan waveform pula dia by graph. Tapi sometimes memang susah nak ada dekat kamera untuk waveform ni. Jadi false color ke zebra ke waveform ke any exposure tools lah, sebenarnya boleh je mana-mana. Yang mana memudahkan korang. Cuma aku punya cadangan, korang try semua dan stick dengan yang paling mudah untuk korang shooting nanti. Dan kenapa aku sangat-sangat sarankan korang belajar semua, sebab at least walaupun kita tak pakai sekarang, kita tahu untuk pakai bila dia adalah satu keperluan di masa yang akan datang.